membebankan mereka untuk melakukan perkara yang membezakan mereka daripada orang Islam. Nah, bila duduk negara Islam maknanya bagilah mereka tu ada memakai apa-apa pakaian lah yang boleh membezakan dia tu orang kenal lah antara orang Islam dengan bukan Islam, nampak? Iaitu dua pada, iaitu dipakai apa, pakai riyar lah. Disubli al-riyar lah. Wa yu'rafuna, diperkenalkan mereka itu pada, iaitu yang kita suruh daripada itu orang kafir zimmi ni memakai apa, memakai riyar, memakai riyar lah. Baik. Riyar tu adalah tu lam yasru alaihim wa an yakhit wa itu dijahit ketat mereka misalnya maksudnya dia pakai lah kain. Pakai kain yang dia ada jalur-jalur pula tu. Nah, dia ada jalur-jalurnya. Itu al-ghiyar tu ya lam sya alaihim wa an yukhayyata kullu minhum min zakat wa bi mawdhi'in la ya'tal khiyata alaihi kal katifi ala sawbihi zahir ma yukhalifu launuhu launa sawbihi. Dia pakai, dia jahitkan di atas, dia jahitkan di tempat tadi ni seperti baunya ke atas pakaian dia yang jelas. Nah, warna yang menyalahi dia dengan warna pakaian dia. Dan biasanya untuk nak bezakan apa, kita tengok dia pakai yang tu, kita kenal dia ni puak Yahudi ke Kristian dan ataupun Nasara lah. Kita kenal dia puak kafir zimmi. Itu tujuannya. Baik. Kemudian di sini tujuan mereka pakai tadi ialah untuk nak bezakan, untuk nak bezakan di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam lah. Itu asalnya. Baik. Kemudian yang kedua kenapakah mereka itu diwajibkan mereka itu memakai pakaian tersebut lah? Iaitu kerana yang kedua ialah kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat perdamaian dengan mereka, iaitu dengan mengubahkan pakaian mereka, dengan mengubahkan pakaian mereka lah, kita kata mengubahkan zayyihim, maknanya pakai mengubahkan ubah pakaiannya di hadapan para sahabat. Nampak? Zayyihim ni mengubahkan pakaian bentuk pakaian mereka tu di hadapan para sahabat. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Itu maksud dia lah. Baik. Kemudian sini timbullah persoalannya. Fa'in qila, maka jika dikatakan fa'in qila lil i'tirad. Jika dikatakan pada i'tirad, apa? Lima lam yaf'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza. Lima ni lam tu lam jar, lam jar. Ma tu ma istifham. Lam yang kedua tu dah, lam tu lam huruf jazam. Lima kenapa? Asalnya ma tu. Ma alif. Apabila ma istifham masuk alif masuk lam huruf jar, dia kena buang mim. Dia buang alif. Dia timbul pasal lima. Kalau berhenti lima. Kalau wakaf kena lima lah. Baik. Jadi lima lam yaf'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Kalau baca terus yang baca yaf'alin Nabi lah. Saya yaf'al an-Nabi. Yaf'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bi Yahudin Madinah. Jadi dikatakan kepada i'tirad, apa? Kenapa Rasulullah tak buat benda ini? Kenapa Rasulullah tidak lakukan ini di Yahudi Madinah? Masa zaman Rasulullah dulu, Yahudi Madinah, kan siapa Rasulullah tak suruh Yahudi Madinah pakai ni? Nah, ni pada Sayyidina Umar baru pakai. Pasal apa Rasulullah tak pakai? Nah, tu pertanyaan dia lah. Pasal apa Rasulullah tak dipakai orang-orang kafir zimmi ni pakai pakaian yang berlainan dengan pakaian lain daripada orang Islam dah. Jadi jawabnya ujiba dijawabnya i'tirad, dijawab daripada kritikan tadi apa dia? Bi annahum kanu qalilina ma'rufina, dijawab dengan bahawasanya mereka itu pada Yahudi Madinah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tu tak ramai sikit
lagi pula ma'rufin, lagi pula ramai. Lagi pula ma'rufin kita terkenal. Mereka itu sikit, lepas tu terkenal. Jadi tak payah, sebab tu tak perlu nak pakai. Kalau dia tak pakai pakaian, kita kenal lah. Dia putih sikit, lepas tu kita kenal. Baik. Falamma katharu, nah. Apabila mereka ramai, kasura. Kasura je keseluruhan. Kasaru. Nak tengok dia punya ejaan, bacaan dia. Anak tak ingat, nak tengok tu. Minta people cough cup. Kasura boleh je. Kasura yaksuru. Kasara apa dah? Kasara berlawan banyak. Kasara berlawan banyak, ya. Kasura apa dah? Kasuru. Jadi falamma kasuru. Kasura yaksuru. Banyak. Maka tak kalah ramai mereka itu. Kasuru tak kalah ramai mereka itu pada. Iaitu Yahudi tadi. Berapa depan lah. Kasuru dengan jamak lah. Kasuru. Jamak. Falamma kasuru tak kalah ramai mereka itu pada Yahudi Madinah hari ini fi zaman sahabah, pada zaman sahabat radhiyallahu anhu taala, apabila ramai bilangan Yahudi pada zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, wa khafu min iltibasihim bil muslimin, dan takut mereka itu para sahabat tadi ni daripada kesamaran miltibasi bil muslimin, dan mana kesamaran mereka itu daripada kesamaran mereka itu Yahudi tadi dengan orang Islam, taklah ramai dibimbang pula takut kesamaran mereka itu dengan orang Islam, yahtaju ila tamyizihim, perlulah mereka itu memerlukan mereka kepada dibezakan mereka. Yahtaju mereka itu para sahabat tadi ila tamyizihim, pada membezakan mereka itu, membezakan Yahudi tadi dengan para orang Islam lah. Yang Islam tadi. Tamyizin apa nama Yahudi tadi. Baik. Satu. Kemudian apa lagi? Wa ilqa'i min dilin wa nahwihi kal khiyatah. Tadi ini diperkenalkan mereka tadi dengan pakai riyar. Tadulah. Pakai apa? Pakai riyar tadi lah. Pakai kain, pakai satu diikat, setiap mereka tu ikat pakai kain yang ada tanda lah. Ada tanda tersegi tanda lah. Ada tanda tadi Yahudi tu dia pakai kuning, ada relang kuning. Kalau Kristian namanya ada relang relang biru. Kalau Majusi pula ada relang merah ataupun relang dengan aswad, dengan hitam lah sebagainya. Baik. Takut mereka itu kesamaran mereka itu dengan orang Islam, ihtaju ila tamyiz, perlu mereka itu kepada dibezakan mereka itu, bezakan Yahudi itu dengan orang Islam. Habis tu. Kemudian wa ilqa'i min dilin wa nahwihi, dan perlu juga kepada ilqa'i min dilin, apa dah? Ilqa' ni mencampak lah. Mencampakkan kain sapu tangan. Kain sapu tangan dan umpamanya dan unsama bau sapu tangan. Kal khiyatah, seperti jahit lah. Seperti khiyatah, seperti jahit. Seperti jahit. Khiyatah ni kerja menjahit. Jadi maknanya, di situ maknanya dia dibuang tu kain baju tadi lah,
iaitu apa nama buat tadi. Dicampakkan kain sapu tangan, maknanya, dan umpama sapu tangan tadi kal khiyatah, seperti menjahit, kerja menjahit lah. Jadi mana tak, jadi dia apa nama, jadi sini tiap, jadi juga diperkenalkan dengan campakkan kain baju, kain sapu tangan, mindil ni, mindil sapu tangan lah. Dan umpama sapu tangan kal khiyatah, seperti apa kain jahit lah, kain jahit lah. Khiyatah ni mana akhir kerja menjahit, maksudnya kain jahit lah, dibuangkan sapu tangan dan kain yang jahit tadi ni. Baik. Jadi itu nama, itu di antara apa yang dilakukan oleh para sahabat pada masa tu, pada sahabat pada masa tu lah. Baik. Lepas tu wal aula bil yahudi al asfaru. Nampak? Dan yang lebih utama orang Yahudi ni ialah pada, iaitulah warnanya warna kuning. Warna kuning. Tadi ni riyal tadi pada, iaitu riyal tadi ni adalah dijahitkan, dijahit setiap daripada, dijahitkan setiap daripada orang Yahudi, orang kafir zimmi tadi ni, di tempat yang tidak biasa dijahit ke atasnya, seperti mana bau ni jarang jahit lah. Di atas bau, di atas pakaiannya yang zahir, iaitu warna yang menyalahi warna dia, kain yang menyalahi warnanya, warna bajunya. Sebab tu apa nama, kalau lah orang Yahudi soalnya terbeloknya, iaitu kita bubuh kain kuning. Nah, kain kuning di atas baju dia ni. Nah, kain kuning. Kalau Nasara, orang Kristian, iaitu arzak ni kelabu. Arzak kelabu. Ada. Azraq ni kelabu. Azraq ni kelabu. Nah. Biru, arzak biru dah, biru. Arzak ni biru, awil akhab, ataupun kelabu kehitaman. Akhab ni ataupun kelabu kehitaman. Nah, arzak ni hijau. Nah, hijau ataupun kelabu kehitaman. Akhab ni kelabu kehitam, kelabu hitam. Kelabu hitam. Itu apa nama, Yahudi. Yahudi sama ada pakai baju biru, nah, kain biru. Dia guna relang biru tadi, ataupun relang kelabu kehitaman, kelabu hitam. Nah. Wa yuqal lahu ramadiyu, dan dikatakan baginya, bagi al-khabnya ar-ramadiyu, iaitu apa nama, iaitu kain yang menyerupai warna kelabu. Ya. Ramadiyu ni iaitu kain yang menyerupai warna kelabu. Ramadi. Urmia. Urmia tu kelabu lah. Kelabu lah. Kain yang menyerupai warna kelabu. Urmia lah, urmia. Jadi itu apa nama kain yang dipakai oleh orang Kristian. Orang Kristian tu sama ada biru ataupun kelabu hitam, ataupun dikata, ataupun kain yang menyerupai warna kelabu, warna kelabu. Kemudian wa yuqalu wabil majusi, yang aula bagi majusi, dengan majusi pada itu al-ahmaru, iaitu kain warna merah, awil aswa, atau warna hitam. Nah, pakaian dia hitam boleh. Merah ataupun hitam tadi. Baik. Satu. Kemudian wasyaddi az-zunnar. Wasyaddi zunnar atas pada lufsi tadi. Jadi bilufsi al-ghiyar lah. Satu, iaitu wasyaddi zunnar, dan mengikatkan tali pinggang. Zunnar ni tali pinggang lah. Mengikatkan tali pinggang. Baik, syaddi zunnar, mengikat tali pinggang. Kena pakai tali pinggang. Tali pinggang. Baik. Apa dia? Wa yu'maruna bizalika aidan, bidhammil mu'jamah, dan disuruh mereka itu, apa dia? Bizalika, wa yu'maruna bizalika, dan disuruh mereka itu, apa nak, kafir Yahudi, kafir zimmi tadi ni, bizalika aidan, dengan mereka itu, dengan apa? Dengan menikatkan zunnah tadi, apa dia? Bizalika wa huwa bidhammil mu'jamah, wa huwa apa dia? Bidhammil mu'jamah. Tu zunnah tu. Zunnah ni baca dengan dhammah zai. Dhammah zai.
Nah, mu'jam tu maknanya dengan titik apa, dengan huruf yang bertitik, ra titik zai lah, zal, dengan zai. Nah, dibaca dengan, disuruh mereka itu dengan apa, dengan zunna tadi. Zunna apa dia, iaitu apa nama tadi, tali pinggang tadi ni, tali pinggang tadi zunna tu baca dengan dhammah mu'jamah, zunnar, dia tak boleh baca runar, zunnar dengan zal lah, zal. Ya apa dia, iaitu wahwa bidhammil mu'jamah, wahwa tu zunnar tu khaytun ghalizun yushaddu fil wasat, iaitu khayt apa dah, kain lah, khaytun, benang, khayt ni benang yang tebal, yang diikat pada pertengahan badan. Nah, benang khayt tu kita kata tali pinggang lah, tali pinggang tadi itu benang yang tebal yang diikat pada pertengahan badan, fawqaz siyabi, di atas apa, kain, di atas kain pakaian. Maknanya kain tadi kau yang lelaki ni letak apa ni, tali pinggang tadi letak kain tebal tadi, kain tebal yang kain tebal tadi letak di kawasan tengah, kawasan tengah di perut lah, ni perut tadi ni apa, dia letak di atas kain pakaian tadi lah, kat pinggang situ. Siapa? Lianna Umar radhiyallahu anhu sadahum alaihi, kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mendapat perdamaian dengan mereka itu, dengan Yahudi Madinah pada masa itu, alaihi, itulah ala syaddiz zinnar, iaitu dengan mengikat tali pinggang dia. Jadi dia buat suluh itu, persyarat hampa kena pakai tali pinggang tadi, maksudnya iaitu yang terdiri daripada benang tebal lah, benang yang tebal yang diikat pada pertengahan badan, iaitu dia letak dia ikat tu di atas kain pakaian lah, mana ikat tali pinggang atas tu lah, tali pinggang tadi ikat di atas pakaian di tengah-tengah perut tadi, itu maksud dia. Kama rawahul Baihaqi, seperti mana diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi. Nampak? Okey. Haza fir rajuli, ini pada lelaki tu, suruh pakai pakai tali yang tebal tadi, yang tebal tadi ni diikat di tengah-tengah, letak di atas kain pakaian tadi ni, itu pada lelaki. Orang lelaki diikat situ lah, tepuk tadi ikat tu. Kalau orang perempuan macam mana? Wa ammal mar'atu patashudduhu tahta izar. Tadi ni haza ni kata pada, iaitu syaddu zunnar. Syaddu zunnar tadi, wa haza syaddu zunnar apa dah, iaitu fil wasat. Nah, fauqa syaddu wasat, fauqa salas, syaddu zunnar fauqa siap tadi, diikat tali pinggang tadi di atas kain pakaian tadi ni, itu pada orang lelaki. Baik, kalau perempuan macam mana? Wa ammal amaratu, ada pun perempuan, tapi zemi yang perempuan pada patashudduhu, maka syudduhu, maka syaddu, maksud syaddu ni ialah apa nama, ikatlah, iaitu mengikat akan zunnar, akan tali pinggang tadi ni, tak mana, tahtal izar, di bawah kain lepas. Orang perempuan dia ada kain, jadi letak bawah kain lepas, bawah kain lepas, bukan di atas kain lepas lah, letak bawah kain lepas lah. Jadi kain lepas ni luang, jadi tak bawah kain lepas. Dia di atas, dia tak kaya, kalau lelaki tak kain itu dia pegang, tapi kalau orang perempuan tak nampak dia usul pakaian tu. Kama sarraha bihi bitanbih, seperti mana yang disorehkan dia oleh imam dalam kitab tanbih, seperti mana yang disorehkan dia oleh pengarang kitab tanbih, kitab tanbih. Jadi seperti mana yang disorehkan dia, yang disebutkan dia oleh pengarang kitab tanbih, dia kata itulah, di mana ada beza di antara lelaki dengan perempuan. Nampak? Baik. Wa hakahu ar-Rafi'i 'an at-tahzibi wa ghairihi, dan menghikayat akan dia ni, akan cerita perbezaan ini apa dia, iaitu oleh Imam Rafi'i daripada tahzib, daripada Imam Rafi'i, riwayat daripada kitab tahzib,
dan lain daripada tahzik. Lain daripada tahzik, apa nama, so mana ada beza lah antara lelaki tadi dia pakai tali pinggang di atas pakaian tu, kemudian orang perempuan tadi diikat di mana, diikat tali pinggang tadi di bawah kain pakai, di bawah kain lepas, lah atas izar tadi. Baik. Lakin ma'a zuhuri ba'dihi, tetapi kata dia ma'a zuhuri ba'dihi, tetapi serta zahir sebahagian daripada zunnar tadi ni. Walau bagaimanapun biarlah zahir apa tadi perempuan tadi dia kata letak di bawah apa, di bawah kain lepas. Bawah kain lepas. Kita kata bawah kain lepas tak nampak lah. Tapi dia kata seelok-eloknya iaitu makin zahir sebahagiannya, maknanya bukan letak bawah kain lepas tu bagi nampak dah. Buka kat kain lepas bagi nampak tali pinggang tu. Jadi tutup pakai pinggang, pakai tali pinggang, lepas tu tutup dengan kain dah, kain atas. Tak nampak langsung ni dak, kita buka agak bagi nampak sikit. Ma'a zuhuri ba'di zahir sebahagian daripada bahagian dari zunnar tadi ni. Bahagian daripada zunnar daripada pinggang tadi, tali pinggang ni nampak buka kain sikit. Kain perempuan ni. Lelaki tu memang dia buka dia pakai dia atas tali pinggang nampak, tali pinggang di atas kain nampaklah. Tapi orang perempuan duduk bawah kain mana dia buka sikit bagi nampak. Tu ya. Hatta yahsula lahu faedah, supaya hasil dengan dia faedah, supaya hasil dengan dia dengan zuhur ba'dihi tadi faedah, ada faedah lah, supaya ada nyatalah faedah apa, faedah pakai tadi ni, supaya nyata. Jadi elak kerja tak tahu pula orang perempuan tadi supaya apa nampak. Jadi kalau dia pakai orang perempuan dia pakai, jadi nampak sikit, nampak di pinggang dia pakai tu. Kalau tak buka tak nampak langsung. Faedahnya apa dah? Supaya nak kenal. Oh perempuan ni, dia pakai ada di pinggang dia, nampak sikit apa nama, dia buka kain apa nama di bawah, kain yang di bawah, pakai kain lepas yang dia pakai ni. Tu maksud dia. Baik. Qala al-Mawardi, kata Imam Wardi, wa yastawi fihi sairul alwan. Pula kata Imam Wardi pula, wa yastawi fihi, dan bersamaan padanya, pada zunnar ni, fihi pada zunnar, dan bersamaan padanya pada zunnar ni, pada tali pinggang ni, pada sairul alwan, kesemua warna sama. Dia kata sama saja tentang zunnar ni, di sairul alwan apa, keseluruhan apa nama warnanya tadi ya sama aja, ya sama lah. Tidak ada beza lah. Tadi tidak ada warna beza lah. Jadi kalau dulu ada beza tadi no, kalau tadi tak ada yang selang dari kain yang dia tanda baik kainnya dia pakai itu ada tanda lah. Yang ni tak ada tanda. Jadi apa namanya, syaripi hisa ilu alwan, seluruh warna tadi mestinya sama. Ya, tak ada apa, tak ada perbezaan. Qala fi asr radah, kata pada asar radah, kata Imam Rafi'i dalam asar radah, asar radah bagi asar radah ni Banawi, asar radah iaitu apa nama Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i dalam kitab asar radah, apa dia? Wa laisa lahum ibdaluhu bimintaqatin wa min dilin, tidak harus bagi mereka itu, bagi kafir zimmi, ibdaluhu, mengganti akan dia, menukar, mengganti akan dia, akan zunnar tadi ni. Tak harus bagi mereka itu mengganti akan dia, akan zunnar tadi ni, kata tali pinggang tadi, bimin taqatin, dengan tali pinggang, dengan tali pinggang, wa min dilin, dan dengan apa, dengan kain apa, dengan kain apa nama mindil ni apa dia, iaitu kain apa, kain sapu tangan lah, dengan kain sapu tangan. Maknanya tidak harus mereka itu menggantikan zunnar tadi dengan guna tali mintaqah ni kita kata iaitu apa nama tali pinggang lah, tali pinggang tadi apa nama kemudian itulah. Jadi maknanya iaitu dengan boleh menukarkan kata dengan mintaqah dan mindil dan juga dengan apa tu sapu tangan. Jadi dijadikan bahawa dijadikan mintaqah tali pinggang tadi dijadikan pada tengah, dan kita kata kain apa nama tu sapu tangan tadi ini dijadikan dia
di atas, dijadikan di atas, di alal wafat, di atas tengah tadi kan, di atas. Jadi kita letakkan sapu tangan dia di atas, apa, di atas tengah, di atas terak, ganti daripada tadi dah. Dia ganti. Itu mengikut pandangan apa? Pandangan apa nama Ibn Rafi dan Asrullah. Dia kata tak boleh mereka tukarkan sunnah tadi dengan tali pinggang, mintaqah wa mindil, dan juga dengan kaitan. Jadi pakailah mindil tadi. Itu maksud dia. Itu dari segi apa? Dari segi warna je lah. Tak apa lah. Wa nahwihima, dan umpama ya, umpama mintaqah dengan mandil. Dah. Dia tak tukar lah. Dia harus mereka tukar dengan dan tukar apa nama tu dengan zunnah tadi dengan mintaqah, dengan tali pinggang, dan juga dengan sapu tangan, dan umpama kedua lain-lain tak boleh. Pakai tu lah. Tak boleh hal lain lah. Baik. Wal jam'u bainal ghiyari waz zunnar aula. Himpun di antara ghiyar dan zunnar. Nampak? Kita himpunkan, maknanya antara di antara ghiyar dengan ghunnar. Maksudnya kita pakai ghunnar, ghiyar tadi, dan juga kita pakai sama apa nama dengan zunnar tadi, terlebih aula. Pakai dua-dua tadi. Jadi pakai satu tu boleh lah. Nah. Kalau pakai satu pun tak apalah, tapi dia kata sebaik-baik elok-eloknya ialah dia pakai dua-dua. Yang nu pun dia pakai, yang ni pun dia pakai. Nampak? Itu maksud dia. Lepas tu dia kata kalau pakai dua-dua dia lebih elok. Walaisa biwajibin, tidak wajib pakai dua-dua tu elok, tapi dia kata tak wajib buat dua-dua sekali. Satu cukup lah. Kemudian kita mesti kat ni lah. Waman labisahu. Waman labisa minhum qalan suwatan bimayyizuha an qala siti sina bi'alamatin fiha wa idza dakhala zimmiyu mujarradan hammaman fihi muslimun aw tajarrada an siyabi bil muslimin bi ghairi hammam ja'ala wujuban fi unuqihi khatama hadidin aw rasasin aw nahwi zalika fala yaj'aluhu min zahabin wa fiddah. Panjang. Jadi kita konti itulah. Ni kalau pakai songkok pula. Macam mana kalau pakai songkok pula? Kalau pakai songkok, kalau siapa yang pakai songkok, daripada kalangan mereka tu pakai songkok, ia membezakan dia songkok tu daripada songkok orang kita, orang Islam. Kan? Dia dengan ada tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda. Jadi macam mana? Itu akan dibincang nanti. Wallahualam. Tak ada buat pun. Tak dunia tak buat lah ni. Islam pun tak pakai lah. Tak aman. Tak dilaksanakan. Tu. Ikut perkembangan terbaru ni, apa nama, Saudi pun dia kena baik yang buat Kristian, buat Yahudi lah, buat Israel lah. Buka banyak. Pokok dia boleh masuk lah. Dia masuk atas hijab apa. Orang ni kata jumpa yang ada tuan-tuan tulis Kristian. Ya. Kita kawasan Tanah Tanah tu. Dapat kawal lah. Mau ya. Lepas ni kita baca apa ni, murni tak? Majmuk. Buat asbah tu. Lepas asbah baru majmuk tak?
Ha? Tak isuk tak sihat tu. Tak sihat. Dah lah. Anak dia anak dia baca tafsir pun ni di apa nama yang di muzakarah kita di Singapura. So derahnya dia. So derahnya tak isuk. Huruf al-am lah. Okey. Mana dah tak? Abdul Amr wal Khas 217. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فتلا فصل في تعارض العرف العام والخاص والضابط أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر وكما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح وقيل تعتبر عادتها وإن كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام بالعكس وجهان الأصح نعم. Baik. Faslun fi ta'adul 'urfil 'am wal khas. Ini satu ceraian pada menyatakan pertentangan uruf am dengan uruf khas. Uruf am dengan uruf khas. Uruf am ni maknanya uruf yang terkenal di kalangan orang ramai. Di kalangan orang ramai lah. Wal khas ni uruf yang terkenal pada orang tertentu. Nah, itu uruf khas. Jadi bagaimana kalau berlaku pertentangan uruf am dengan uruf khas? Nah, sini dia nak bincang sini. Apa? Jadi uruf am ni dia boleh berlaku pada setiap umat. Uruf am ni dia berlaku pada setiap umat. Apa?
Tapi kalau uruk khas ni dia sebahagian daripada ummah saja yang berlaku dah. Tapi jadi artinya uruk am ni dia ada setiap ummah dia ada hukum dia, dan juga uruk khas pun tapi berlaku pada setengah umat, setengah daripada manusia ramai, tapi boleh hukum juga. Baik. Sini kata dia wadhabitu, dhabit ni pada dhabit. Wadhabitu ni, dhabit ni lain kaedah. Dhabit ni apa dia, iaitu dhabitnya annahu in kana al-makhsusu mahsuran lam yu'athir. Dhabitnya begini kata dia. Jikalau adalah yang dikhususkan itu terbatas. Nampak? Mahsuran maknanya, mahsuran ni maknanya dia bilangan dia terhad. Bilangan dia terhad. Maksud dia mahsul ni benda yang boleh kita tahu bilangan dia. Ingkan maksud jika adalah uruf yang khas tadi. Jika adalah uruf yang ingkan maksud jika adalah uruf yang dikhususkan tadi ni mahsuran, terbatas. Terbatas ni maknanya boleh dikira lah. Boleh dikira berapa orang. Jawabnya lam yu'athir. Kalau uruf tu uruf yang khas tadi ni kalau terbatas tidak memberi kesan. Dia tidak memberi kesan apa-apa lah. Baik. Kamal contohnya begini. Kama law kanat 'adatu imra'atin fil haid aqalla min mastaqarra min 'adatin nisa. Seperti mana jikalaulah kebiasaan perempuan pada haid. Kebiasaan adat orang perempuan pada haid, kata dia, aqalla lebih kurang daripada apa yang tetap daripada adat-adat perempuan yang lain. Jadi, katalah seorang perempuan tadi, adat dia tadi kurang. Adat dia, kebiasaan dia tu kurang daripada daripada apa yang berlaku daripada perempuan-perempuan lain. Yang ramai perempuan-perempuan lain maknanya lebih banyak, lebih tinggi daripada lebih banyak daripada hari dia tu. Nampak? Kita kata kebiasaan orang perempuan ni dia haid dia berapa hari. Kata kebiasaannya orang perempuan haid dia, kita katalah ramainya, kita kata majoritinya kita kata berapa? Iaitulah 7 hari. Kebiasaan 7 hari. Tapi dia ni seorang ni pelik. Dia kurang daripada tu. Maknanya dia kebiasaan dia 4 hari. Orang lain 7 hari. Tapi kebiasaan dia ni 4 hari. Dia 4 hari. Nampak? Baik. Ruddat ilal ghalibi fil asahi. Maknanya dirujuk akan dia akan daripada ghalib, dirujuk kepada ghalib fil asahi, mengikut ruddat ilal ghalib fil asahi, dirujuk kepada diruddat dirujuk kepada dia, maksudnya dikembalikan dia kepada ghalib, kepada kebiasaan fil asahi, mengikut pendapat yang asah. Mana pendapat yang asah ni ada 2 pendapat lah. Setengah kata kembali pada kebalik atau setengah tu ada ikut kebiasaan dia, mengikut kebiasaan dia, pakai kebiasaan dia. Jadi sini kalau dia tu ada jadi dia kembali kepada ghalib, kebanyakannya pada ikut pendapat asah. Mana dia kira hak ramai lah. Ramai berapa hari rujuk situ lah. Rujuk pada situ. Dia tidak dikira kepada tidak dirujuk kepada kebiasaan dia. Kebiasaan dia tu kurang daripada kebiasaan orang lain. Itu maksud dia. Fil asah, mengikut pendapat yang asah. Mengikut pendapat yang asah, dia kata rujuk kepada hak ghalib. Hak ghalib ni iaitulah hak yang yang berlaku adat orang adat perempuan lain lah. Kebiasaan orang perempuan tu. Contohnya kalau orang lain kebiasaan perempuan kita kata 7 hari datang haid. Tapi dia seorang ni pelik apa? 4 hari atau 3 hari lah. Dia seorang ni dah tak ramai. 3 hari tu tak ramai. 4 hari tu tak ramai yang dapat hari. Tapi banyaknya 7 hari. Jadi dia rujuk dikembalikan dia pada ghalib. Baik, itu. Wa qila tu'tabaru 'adatuha, kata qil dikatakan ni qila ni muqabil bagi asah. Muqabil asah tu'tabaru 'adatuha, dikira adat perempuan tersebut. Jika adat tu adat perempuan tersebut. Itu pendapat yang kedua, jika adat dia lah. Rujuk kepada kebiasaan dia, tidak mengikut kebiasaan adat orang lain. Adat perempuan-perempuan yang lain. Yang lain. Ini kalau dah rujuk pada adat lah. Pada adat. Itu maksud dia.
Baik. Wa in kana ghaira mahsurin u'tibira. Dan jika adalah ia pada makhsus tadi, jika adalah ia yang dikhususkan tadi ni tidak terbasah. Nampak? Uruf tadi, jika adalah uruf yang dikhususkan tadi ni tidak terbatas, mana tidak ghair mahsur ni maksudnya tidak ghair mahsur ni maksudnya tak mungkin kita nak bilang, malam kena ihata bi, tak boleh kita nak kira berapa banyak. Jadi maknanya tidak terbatas, jika adalah ia uruf yang dikhususkan ini tidak terbatas, tidak terbatas. Jadi kalau tak terbatas artinya sidik tadi ni terbatas lah. Dia seorang saja, tapi orang ni tak. Tapi yang ni tak terbatas. Jadi tak terbatas, dia ramai, dia mana terbatas ramai sangat yang berlaku gitulah. Bukan dia seorang saja. Kama law jarat adatu qaumin, contohnya begini. Apa dia? Seperti jikalau berlakulah kebiasaan satu kaum bihifzi zar'ihim lailan, dengan memelihara tanaman mereka di waktu malam, wa mawashihim, dan binatang-binatang ternakan mereka di siang hari. Kebiasaan satu golongan orang tadi ni malam dia jaga jaga tanaman mereka di waktu wajib tanaman, waktu malam dia jaga. Tapi kalau siang hari dia jaga jaga binatang ternakan. Binatang ternakan dia jaga di siang hari. Siang hari dia jaga binatang ternakan, kalau malam dia jaga jaga memelihara tanaman mereka. Baik. Fahal yunazzalu zalika manzilatal urfil 'am fil aksi wa wajhani. Adakah adakah ditempatkan demikian itu pada tempat uruf am pada akalnya atau tidak? Nampak? Adakah ditempatkan demikian itu pada tempat uruf am fil aksi. Maknanya adakah sebagai uruf am, sebagai satu uruf am, kemudian kita kata satu kaum tadi ni memang kebiasaan mereka, ramailah kebiasaan mereka. Kaum ni ramailah, tak nak bilang kebiasaan mereka tadi apa dia? Semua ni siang hari dia jaga malam siang malam dia jaga binatang jaga tanaman mereka malam. Kalau siang hari dia jaga binatang ternakan mereka. Kan ternakan mereka. Dapat nak tahu sini adakah yang tu maknanya dianggap dikira ditempatkan uruf am, adakah ditempatkan, adakah ditempatkan itu pada tempat uruf am, uruf am pada akasnya, pada sebaliknya ataupun tidak, pada sebaliknya ataupun tidak, ataupun tidak lah uruf am atau tidak. Jadi sini ada dua pendapat. Al-asahhu na'am, ikut pendapat yang asah dia kata ya, maknanya dijadikan tempat uruf am tadi adalah sebagai dijadikan itu sebagai uruf am, lah. Jadi maknanya kebiasaan itu adalah merupakan sebagai kebiasaan mereka. Maknanya memang waktu malam mereka rujuk kepada iaitu waktu malam depa jaga tanaman mereka, kalau siang hari depa jaga binatang mereka, binatang ternakan mereka. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nampak? Ada dua pendapat lah. Satu pendapat kita dah. Tapi pendapat ni dia kata ini. Itu bezanya situ. Jadi, baik. Jadi sini kalau kita tengok tajuknya ialah maudhu' lah, tidak pertama sekali daripada satu nauk lah. Bentuk dhabitnya beginilah. Dhabit kita kata ketika berlaku pertentangan uruf an dengan khas, tengok pula. Jika berlaku pertentangan khas, tengok. Jika adalah khas itu terbatas. Jika adalah uruf khas itu terbatas, tidak memberi kesan pada am. Jadi artinya uruf khas tadi ni tidak memberi kesan tentang am, tentang am. Contohnya pada perempuan yang haid yang luar biasa, yang luar perempuan haid yang luar biasa, yang biasanya keadaan yang perempuan yang luar biasa tadi
dikembalikan kebiasaannya kepada uruf yang ghalib pada kaum yang asah, pada kaum yang asah lah. Kalau yang asah maknanya itu dalam ikut pendapat yang ghalib, maknanya dia rujuk kepada pendapat apa? Menyebut kepada kebiasaan mereka. Jadi pasal yang ni maknanya adalah ini khusus kepada yang ni adalah dia adalah hukumnya khusus kepada perempuan yang tersebut tadi. Jadi boleh kan tidak memberi kesan pada am, dia tidak dikirakan adat dia. Jadi artinya adat dia tak dikira. Jadi itu satu. Nanti satu pendapat lagi dia kata dia kira adat. Dia kira adat. Jadi sini pada dia ikut pendapat yang kedua dia kata dia kira adat tadi wakilah tadi untuk dia kira adat. Apa dia kira adatnya artinya sini maknanya nuzil al-khas min al-am, ditempatkan, dijadikan khas itu sebagai tempat am. Nampak? Jadi dia kira adat tadi seperti tempat am. Jadi tempat jadi dia kira adat, dia kira adat dia, tak ambil tak kira am lah. Tak kira am. Itu saja. Kemudian kalau sekiranya yang dikhususkan tadi ini tidak terbatas. Kalau uruf yang khusus tadi tidak terbatas, dikira yang tak khusus, dikira yang uruf yang khusus tadi ni, dikira yang khusus tadi, dia ambil kira uruf yang khusus. Seperti mana kalau kebiasaan orang ramai tadi, kebiasaan satu kaum tadi ni memelihara tanaman dia di waktu malam, di waktu siang dia menjaga melihara di waktu malam, dan melihara binatang ternakan di waktu siang. Dari sini adakah maknanya dianggap uruf, adakah dia diletakkan dia sebagai tempat uruf am, pada sebaliknya, iaitu kalau dia tak jaga mana kalau masalah kalau depa jaga kalau depa jaga kalau mereka melihara tanaman mereka di siang hari, dan di siang pada malam pula dia tanaman mereka jangan lah. Jadi yang tu pendapat yang pertama dia kata na'am ya, di antara khairul mahsurin, kerana khas itu tidak terbatas, tidak terbatas. Itu maksud dia. Okey. Kemudian al-mabhasu as-salis. Perbincangan yang ketiga ialah al-'adatul muttaridah fi nahiyatin hal tunazzalu 'adatuhum manzilat asy-syarti fihi suwarun. Nampak? Adat yang berterusan. Al-'adah muttaridah. Nampak? Adah muttaridah. Adat yang muttaridah, adat yang berterusan lah. Adat yang berterusan, kata dia, pada satu segi, adakah dianggapkan adat mereka itu, kebiasaan mereka itu sebagai, adakah dikira kebiasaan mereka, adat mereka itu pada dikira dia sebagai syarat atau tidak? Nampak? Adakah kebiasaan adat yang berterusan dari satu segi, adakah dikira adat itu sebagai syarat atau tidak? Itu mudah nak faham lah. Jawabnya fihi suwarun, padanya ini ada beberapa masalah. Apa dia? Minha, di antaranya lau jarat adatu qaumin biqat'il hursum, hursum lah. Biqat'il hirsim nah. Bukan hirsim. Biqat'il hirsim nah. Biqat'il hirsim qabla an-nadji, Ini ada setengah sebuah hursum nah. Hursum ah. Buah masak hursum ni. Buah lah. Ada setengah baca hursum, setengah hasim. Tak apa lah. Jikalau kebiasaan, kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah lau jara'ah atau sudah kalau berlaku kebiasaan satu kaum
dengan memotong apa? Dengan memotong kita kata memotong apa? Putik ya. Memotong putik sebelum buat putik buah anggur. Sebelum masak. Putik buah anggur. Jadi jadi kebiasaan orang kata satu kaum kata dia ni apa nama kalau apa memotong putik memotong putik ya. Memotong putik buah anggur. Buah anggur putik lagi tadi sebelum masak. Jadi kebiasaan daripada buah anggur belum putik lagi belum masak dia potonglah nak. Boleh jadi kebiasaan orang tu. Kaum tu. Fahal tu nazzalu adatuhum manzilata syati, adakah dikira adat mereka itu, kebiasaan mereka itu apa kebiasaan mereka itu memotong apa putik buah anggur tadi ni sebagai syarat syaratnya ataupun tidak ada. Kalau syarat hatta yusahha bai'uhu min ghairi syartil qat'i, sehingga sah dijual akan dia dijual akan apa nama tu husum tadi lah, dijual putik buah anggur tadi ni min ghairi syartil qat'i, tanpa syarat potong ataupun tidak. Boleh tak jadi kalau kita kata adat mereka tadi dapat syarat menjadi syarat kalau kebiasaan mereka tadi kalau depa jadi depa akan apa potong buah putik buah anggur tadi ni sebelum masak. Jadi adakah adat mereka tadi dianggap sebagai syarat? Artinya kalau kita jual, kalau orang tu jual buah anggur yang masih lagi putik, maknanya tanpa disyaratkan potong, adakah sah atau tidak? Nampak? Sah atau tidak? Nampak? Jadi ini padanya ada dua pendapat. Ada padanya dua pendapat. Asahuma la, pendapat yang paling asah di antara kedua itu adalah maknanya tak sah jual beli, tak sah jual beli. Sebab apa? Tak sah jual beli. Sebab apa? Syarat. Dia letakkan syarat. Waqal qafal na'am. Kata qafal syasi, dia kata na'am, ya. Dia kata, maknanya, apa nama, sah. Tadi dia kata tak sah lah. Adakah sah jual beli? Adakah sah dijual akan dia, akan putik buah anggur tadi ni, tanpa syarat potong? Ada pendapat. Jadi boleh tak boleh kita jual? Kalau kita jual jual putik buah anggur tadi tanpa disyaratkan potong. Saya jual buah anggur tanpa syarat potong, adakah sah atau tidak? Nanti ada dua pendapat. Pendapat yang sah kali ni dia kata tak sah jual lah. Kalau tak sah jual kalau tidak disyaratkan potong. Tak disyaratkan potong. Dia jual putik anggur tapi tak syarat potong, tak sah jual. Waqal qafal, kata qafal asyasi pendapat kedua, dia kata na'am, iaitu na'am, ya, maksudnya ya ni ialah apa nama, iaitu nama sah lah, maksudnya sah lah, sah, itu sajalah apa nama dudukan. Kalau qafal ni dia menuput syaratkan apa nama jadi adatnya jadi itu dia lambat jali tu. Baik. Jadi kalau jadi baik. Wa minha, dan di antara apa dia? Di antara suar, di antara masalah, antara suar ni di antara masalah lah. Masalah surah di antara masalah yang masuk di bawah al-adat mutalah wilayah, adakah dikira adat itu sebagai syarat atau tidak? Ini apa dia? Ma law amma fin nasi i'tiyadu ibahati manafi'ir rahni lil murtahin. Jikalau sudah menjadi umum, law amma fin nas, jika sudah menjadi umum, sudah menjadi kebiasaan lah, menjadi umum pada manusia, i'tiyad sudah menjadi umum kepada orang ramai tadi ni, kebiasaan dijadikan manfaat bagi gadai tadi ni, bagi murtahin. Baik, kita katalah kalaulah berlaku sudah jadi kebiasaan orang ramai tadi ni, iaitu kalau dia gadai barang, atau barang tadi maknanya dibenarkan pemegang gadai tadi mengambil manfaat barang yang digadai. Contohnya kita kata apa?
Contohnya kata seorang tadi dia hutang pada seorang, dia hutang sebenarnya 10,000. Kemudian kawan tu kata boleh nak ambil dulu, tapi hang kena gadai barang. Hang kena gadai kawan. Dia gadai lah apa nama? Dia gadai ke dusun Rian. Dia gadai dusun Rian. Dusun Rian. Jadi dusun Rian tu maknanya dia berapa tahun dia ikut masalah. Kalau lagi dia tak habis, artinya gadaiannya bergantung kepada bila dia boleh bayar lah. Nah. Artinya lama masa gadaian tu ikut bilakah masa dia habis bayar hutang ni 10 tahun tadi. Tapi kalau masa lagi tak boleh bayar hutang, maknanya kebun dusun Rian tu sebagai apa dah? Sebagai cakaran hutang dia. Baik. Kemudian dia kata tak apa, dia bergadai hutang. Dan dia kata tak apalah. Dia kata kalau durian tu berbuah dia ambil hang. Dia kata kepada pemegang gadai dia. Atau pemegang gadai kata boleh. Dengan syarat hang gadai lah dusun Rian tu kat aku, tapi dengan syarat syaratnya bagi hang gadai dusun Rian tu pada aku sebagai cakaran hutang 10,000 dengan syarat kalau durian tu buah tu ambil aku. Hak aku punya. Dah. Ni boleh ceti ni. Contohnya. Baik. Sini itu ini sudah jadi, kalau lah sudah jadi kebiasaan orang ramai begitulah. Fahal yunazzalu manzat syartihi, adakah ditempatkan dia ni akan kebiasaan tadi, akan dia nazalu, adakah menjadi demikian itu apa dia, iaitu kebiasaan kebiasaan orang ramai tadi ni apa nama, mengharuskan manfaat gadai tadi ni kepada pemegang gadai, dijadikan dia sebagai tempat syaratnya, sebagai syarat gadai ataupun tidak. Hatta yafsuda ar-rahnu, kalau dijadikan dia sebagai tempat syarat, maknanya sehingga apa nama, hatta kalau bertafriq hatta yafsudu ar-rahnu, kalau dijadikan dia sebagai tempat syarat, jadi pasal gadai hatta yafsudu. Kalau baca yafsudu tu maknanya situ kita tafriq daripada dijadikan dia sebagai syarat. Kalau sekiranya kebiasaan itu sebagai syarat artinya jadi kebiasaan itu sebagai syarat. Biasalah tak sebut pun syarat, kebiasaan orang ramai dia. Kalau gadai maknanya semua apa nama, barang yang digadai tadi adalah diperolehi oleh pemegang gadai. Itu saya kebiasaan. Jadi jadi kebiasaan itu jadi syarat kan, jadi gadai. Kalau saya kata-kata jadi syarat gadai, jadi artinya menyebabkan apa nama, gadai tak sah. Gadai itu batal. Kalau dalam Islamnya kalau syarat gitu, aku kalau syarat saya gadai barang saya gadai lagi dusun Rian ni pada orang sebagai cakaran hutang saya 10,000, dan kalau dusun Rian ni berbuah, sebelum lagi saya selesaikan hutang tadi, maknanya ambil hang lah. Ambil hang. Jadi jawabnya gadai itu tak sah. Gadai itu tak sah. Nampak? Itu. Qala al-jumhur la, kata jumhur ulama, mana-mana majoriti ulama dia kata la yafsudur rahnu. La pada la mana la yunazzalu manzat syarti, tidak ditempatkan dia tempat syarat. La maknanya tidak dianggapkan kebiasaan orang ramai tadi ini mengharuskan manfaat gadai tadi tempat syarat. Tidak dianggap la maknanya la yunazzalu manzat syarti, kalau tidak dianggapkan sebagai tempat syarat, apa nama? Apabila tidak dianggapkan dia sebagai tempat syaratnya. Tempat syarat, nampak? Tempat syarat. Gadai, masalah gadai nak? Okey, gadai.
Jadi kalau ikut yang ni, maknanya jumhur ni dia kata adakah tak dianggapkan dia sebagai menjadi syarat. Menjadi syarat berartinya sini gadai sah lah. Gadai tu sah. Nah, gadai tu sah sebab gadai tu sah sebab apa? Sebab dia kata kebiasaan itu tak jadi bukan sebagai syarat. Sebagai syarat tak ada syarat, mana sah lah gadai. Nah, tapi kata Qafar tak. Qafar kata ya. Na'am, maknanya memang dianggapkan kebiasaan itu ada sebagai syarat, artinya sini menyebabkan gadai itu tak sah. Gadai itu tak sah. Itu mengikut pendapat Qafar. Qafar ni Qafar Syasyi dah. Sebab dia masalahnya dia manfaat. Jadi itu kalau sebab itu dia ingat sebagai riba. Dia hutang tu yang bermanfaat sebagai riba. Sebagai riba. Betul untuk pendapat Qafar. Okey. Baik. Kemudian apa lagi? Wa minha ya. Wa minha law i'tada bai'al 'ainati bi an yashtariya mu'ajjalan bi aqalla mimma ba'ahu naqdan fa hal yahrumu zalika wajhani asahuhuma la. Ini bai'inah pula lah. Di antara masalah yang masuk dalam kaedah tadi, al-adah mutalab fi nahyah hal tunazzalu anhu min syarti atau tidak ni, apa dia? Jikalau kebiasaan seorang tadi menjual wa'tada bai'ana, jikalau kebiasaan orang tadi menjual bai'inah. Kalau seorang tadi biasa menjual bai'inah apa dia? Bai'inah ni bahawa dia menjual sesuatu secara bertangguh. Dia jual suatu barang tadi bayaran secara bertangguh. Biaqalla mimma ba'ahu naqdan. Nah, dia jual secara bertangguh dengan harga lebih kurang. Dengan harga bertangguh, kemudian biaqalla mimma ba'ahu naqdan, lebih kurang daripada apa yang dia jual akan dia secara apa? Secara tunai. Secara tunai. Nampak? Fahal yahrumu zalika wajhani. Adakah haram demikian itu atau tidak? As-sahuma la. Yang paling asal dia kata tak haram. Yang kita tak haram nak. Tak haram. Baik. Ini masalah apa nama? Masalah ber'inah dia. Kan dia langkau ke? Langkau lah. Oh, langkau tu. Wa minha law jara 'adatul muqtarid tu lah. Dia nanti silap. Wa minha law jarat 'adatul muqtarid, langkau tadi. Silap. Jikalau kebiasaannya adat orang yang berhutang biraddi azyada mimma iqtarada. Biasanya orang yang berhutang dia jadi kebiasaan orang berhutang, dia akan memulangkan, dia akan membayar lebih daripada kadar yang dia hutang. Biasanya orang ni baik. Dia ni terkenal dah, kalau dia berhutang 100, dia akan bayar lebih dari 100. Dia terkenal dia ni, bayar lebih. Dia jadi kebiasaan dia, kalau dia berhutang orang 100, dia bayar lebih dari 100. Itu mudah nak faham. Fahal yunazzalu manzati, adakah adakah dikira demikian itu, adakah dianggap demikian itu kebiasaan dia tadi, kebiasaan dia bayar lebih tadi ni manzati syarti sebagai syarat. Sebagai syarat maknanya nak buat adakah sebagai syarat, maknanya adakah itu sebagai syarat kalau dia berhutang dia bayar lebih, adakah kebiasaan dia tu adakah jadi syarat sebagai syarat ataupun tidak. Nampak? Jawabnya payah harumu iqradu, kalau dianggap dia tu sebagai syarat maka haramlah berhutang tadi lah. Kalau kita kata dia tu biasanya bagi hutang bagi 100 dia bayar lebih, dia bayar lebih, artinya
Kalau kita kata syarat, jadi artinya haram lah. Haram lah kita beri hutang tempat dia bayar lebih. Jawabnya wajhani, ada dua pendapat. Wajhani aslahuma la mengikut yang paling asah di antara keduanya iaitu la tak tak haram. Pendapat yang asal dia kata tak haram sebabnya kebiasaannya itu bukan menjadi syarat, bukan menepati syarat. Sebab tu kata dia yang itu kebiasaan dia tak apa. Syarat. Itu apa nama jawabnya. Baik. Kemudian kita kata kita ambil kita wa min hal law ya'tada bal'inah, jadi kata panjang. Kita start boleh buat ni. Kita berhenti dulu. InsyaAllah kita akan sambung, iaitu apa nama mana tadi? Tanda pula Ustaz boleh. 96 Jalan. Pasal apa? Jalan. Berapa bulan? 12. Kalau bulan depan 15 bulan 15 bulan 4 kena bulan besar. Minggu ketiga. Bulan besar tak tahu ni buat ke tak. Raya. Raya lah. Tak tahu nak buat tak buat apa tahu ikut. Kau nak cuti ke tak? Wah. Tak ada orang. Tanya dulu kita hubungi orang polis mai tak? Kalau buka polis mai kita buat. Tak ada mai tak tahu. Tu. Tu senang. Dia bincang ni kata mai tak mai. Hubungi dia boleh mai tak? Dia boleh mai. Lepas tu boleh mai tak apa. Kalau mai tak boleh mai kita tangguh dia. Tanya orang. Sambung boleh kita sambung ya? Lihat. Lihat apa? Kita dua hari tak? Boleh lah. Tak dulu tak? Lepas ni kita baca apa ni? Ni. Majmu'. Majmu'. Okey. Majmu' boleh asbah. Dia asbah ni pasal dia belangkar saat lompat bab lompat ni. Sebab tu di Mesir dia Quran fiqhiyah dia tak ajar di peringkat BA, MA. Pasal apa? Dia kira orang nak ngaji nak belajar Quran fiqhiyah ni orang sudah belajar dah semua bab fiqh. Bab fiqh daripada bab muamalat sampai bab habis. Bab tu. Mahal dah mengaji tahu dah. Jadi tu dia punya style lah. Kalau tidak teruk kata nak kena syarah pula tak faham. Tahu dah. Poinnya. Tak teruk lah. Di sini banyak mula awal. Di sini di Malaysia kita mula awal. Mula awal tu nak pengang. Main bab jizyah menentang apa. Dia ngaji lah. Tu dia. Tak bagi tahu nak apa.
dia syarah dia tak berikan tak Tuhan. Ha? Mestilah dia syarah ya hangpa kata baik Tuhan. Iko. Ya. Wala usku dia wala. Ya, ya. Oh, Ila itamahatil mankuhatu bil agnabiyah. Agnabiyah. Tak ada okey tu. Ya. Jadi, kasih. Ya. Ini juga agnabiyah juga sih. Kena tuan. Masa. Okey. Kahwin perempuan, dua-dua serupa dengan orang lain. Dua-dua tak pakai. Betul ya? Jadi tak patut mampu ada dia. Kalau ada dia. Kita kemana kalau ada dia? Al-Bukhari istibah bil agnabiyah. Dia kena angkat muka lain pula. Orang tu suka orang lain. Yang orang lain ni memang orang lain lah. Ya. Itu lebih. Ada mic. Oh, mic ni. Mic ada.